tisu ni memang berkesan geng untuk kita lap-lap kesan-kesan minyak pada dapur kita selepas kita masak ni. Tengok tu berceluah tu kan. Okey, jadi kita pakai je tisu ni geng. Tisu ni geng, kalau nak beli geng, beli banyak-banyak terus geng. Beli banyak terus macam aku beli ni, untuk dapatkan harga murah, free shipping, kita beli banyak-banyak terus geng. Gitu. Okey, tisu ni memang sesuai lah geng. Sebab dia macam ada sabun dah. Ambil terlak tu. Tengok tu. Dia akan keluar sabun tu. Okey geng. Jika berminat dengan tisu ni geng, aku letak dah link dekat Bitcoin. Korang klik je kat situ, beli je terus. Geng, masak-masak juga geng, dapur kita kena kemas geng. Kita kena jaga kebersihan dapur kita geng. Jadi kalau dulu mak kita pakai apa ni? Mak kita pakai kain buruk. Okey. Sekarang zaman dah maju, jadi guna tisu ni geng, lagi okey lah. Tengok kotoran semua dia serat, minyak apa semua. Tengok hasil dia geng. Nampak tak okey lah, ada sikit tu. Okey, dah puas hati kan, kita ambil lagi. Okey, hari ni salah. Hilang tu geng. Okey geng, ni dia geng, hasil lepas kita pakai tisu ni. Okey lah geng. Okey geng, dapatkan sekarang di Bitcoin. Bye bye.